Sekarang kami naik kabel ni. Siapa tu? Mak Cincang. Mak Cincang Langkawi. Cincang tu. Mak tu. Diam. Monyet tu bersuruh. Nan ada? Ada. Ha? Kunci ni. Mana? Abang ambil abang pula. Ada abang. Belakang. Eloklah jatuh benda tu. Sehat. Tengok Ya laut. Allah. Ada Nan. Ada Nan. Tengok mak tu. Turun. Abang okey ya? Kat belakang tu nampak laut. Ya Allah. Aneh. Kami naik kabel 5 orang RM45. Hari ni hari Ahad 7 bulan 1 tahun 2010. bulan 2. Oh 7 bulan 2 silap lah. 2010. Tahun 2010. Okey. Pegang elok-elok. Wah. Tengok tu tinggi gunung yang kita akan naik ni. Ya Allah. Bawah Macam ni. naik helikopter rasanya. Mak jatuh mati ke? Tak ada. Sebut Ada siapa dia jemput tu. Peace. Tengok tu tempat kuda tu. Kita naik kabel Mak Cincang. Mak Cincang. Mak Cincang. Oh, kita tak Mak menaiki. Cincang. Oh, kita tak menaiki. Okey. Wah. Okey, mana? Oh no. Kita dah nampak tu. Tengok pemandangan dia bawah tu kan. Oh. Batu kapur. Cantik pemandangan. Lebih dahsyat pada genting lah. Banyak pulau-pulau. Kita tak 2 orang lagi. Dah dekat dalam Tinggi gunung lah. batu dah. Dekat-dekat kita pergi kat Kabel gunung Mak batu. Cincang ni. Rumah ketinggi tu. Wah, kita pergi kat gunung batu. Loh, ada monyet tak? Ada. Aduh, telinga dah meletup. Bukan monyet, king kong. Kabel apa pula di bawah tu? Ya Allah. Ha? Apa dia? Kabel apa di bawah tu? Bawah tu elektrik. Ya. Okey Dan. Kita ke mana kita ni? Makan atas. Mak? Monyok je mak. Meluat aku. Okey Dan. Ha? Jom kita naik. Jom naik. Jom naik. Jom naik. Oi. Up. Gone. Apa nama? Kabel Mak Cincang. Kabel dekat Mak Cincang. Dia bukan Mat. Mak Cincang. Mak Cincang. Yo. Dan Yo. ada kaki pula. Yo. Apa dia buat di sini? Makan. Jom. Ambil gambar apa? Ha? Ambil gambar. Ya Allah. Oh yo, itu apa benda pula tu? Ambil korang. Oi, nak turun macam itu. Baru mendaki gunung. Wah. Kita nak ambil gambar situ lagi. Jom. Jom, kita tengok gambar dekat Ha, pergi. Bukit Tetek. Okey. Tengok gambar kat Bukit Tetek. Bukit Tetek, jom. Salah, dah. Oh. Apa nama bukit tu? Bukit Tetek Mak. Ha? Itulah. Apa? Sudah? Nan? Tinggi ya? Di puncak tertinggi di Mak Cincang ya? Mak Cincang. Mak Cincang lah. Cincang. Tak ada lah. Macam nak? Tapi bila ayak? Tapi tak ada ayak. Ha. Habis tu tak ada. Dah tanya dah. Bahaya ni. Sini lah, pusing sini. Pusing lah. Bahaya nak.
Pusing sana. Ha, beri dekat mak tu. Nan. Beri dekat mak tu. Okey. Ha. Pak duduk sana. Pak duduk sana. Mana? Kopok. Itu? Ha, itulah. Ayak botol. Ni kita punya. Abang dengan Nan 100 plus. Wah. Yang abah. Yalah. Sekarang kita berada di puncak Gunung Macincang yang tingginya 710 meter dari paras laut. Ha, itu dia. Okey dah. Okey. Tengok pemandangan daripada atas gunung. Puncak tertinggi Macincang. Ya. Tengok sini. Okey ya. Nan nasib mengikat kasut dari tadi apa halnya? Kita buka je kan. Dah? Macam mana? Mak. Oh, mak. Okey, mak. Ni tak saya dah kata. Ah, dia turun je lah. Turun. Ah. Pasal 3. 3 lah ni. Kalau 2 naik tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Mana nak cakap dengan mak ni? Apa ni tempat kita semalam, Boh? Mana? Ah, tak ni. Pemandangan daripada atas puncak ni. Memang cantiklah view. Tapi gayatlah saya. Allah. Oh, tu dia jambatan tu. Jom kita pergi ke jambatan tu. Jom. Ni namanya Gunung Raya. Sekarang kita berada di jambatan gantung. Jabatan Gantung Mak Cincang. Dah ya? Dekat Langkawi. La ilaha illallah. Jabatan Gantung Mak Cincang. Apa dia buat gelap? Panas ni. Tu dia jambatan gantung ni. Abang kabel. Jabatan Gantung Mak Cincang. Tinggi ya? Jauh ke? Dulu tak ada, ni baru lagi. Ha? Kanan. Kanan. Apa? Sana. Boleh. 거기서 찍는 게 좋아. 그래? 네. 거기가 다리가 보이고요. 다리가 짧아. 아니야. Okay. 저리. Okay. No. This is a video. Okay. Alright. Okay, pakai. Nak berhentikan kat bawah. Awan dia. Ha? Okey ke? Okey, tapi tak ada warna merah apa? Ada. Bergoyang. Bergoyang ni. Awak yang bergoyang. Takut goyang. Bergoyang takut. Ada goyang. Ada goyang eh? Dia kalau angin kuat lagi. Allah, janganlah. Buat seram ni nak balik bayar orang. Goyang mak. Itu dah bergoyang tu takut tu. Jangan dipijak tu dah bergoyang lah. Mana? Ni. Ni. Hei. Ni apa ni? Panjang lah titik ni. Ha? Ui, tinggi lah. Ya Allah, tinggi lah. Oh, sini ada luas sikit.
Tu je dekat dia. Ha? Best ni ada tak macam ni. Sini belum boleh. Mana? Tangga. Mana? Ni. Boleh. Okey, jalan. Hei, kalau tak naik kabel ni rugi lah. Ha? Kalau tak naik kabel ni rugi lah. Okay. Jadi yang pelik, budak duduk di pokok. Bila sampai jadi buku apa? Di tempat tertinggi Mat Cincang, Azhar terus terbaring di atas pokok. Uyuh. Mak menjaganya di tepi. Ha? Tak ada apa. Apa hal kau melepak bawah ni? Ha. Abang lagi. Yalah. Okey, jom. Mak, Zah, jom. Jom. Ha, kantut janganlah. Kentut tak? Jom kita naik. Apa? Ha. Jom. Tergantung. Ha, itu dah putus. Mak. Okay, jom kita naik balik. Hop. Sabar saya juga. Oh. Wow,兩公婆嚟啦，影。一睇冇成兩個睇咩啊？到時圍閪住 Ha? 啊！ Ha, tu lepas tu. Orang lain semua kenyang. Malam kita pun turun daripada kabel ke apa? Mat Cincang. Cincang nak Gunung Mat Cincang ni. Okey dah? Okey. Azhar? Okey. Apa perasaan Azhar? Sangat seronok. Kita naik kapal terbang. Kita naik bot. Kita pergi mandi dekat Laut dekat air. dekat tasik Dayang Bunting. Bunting. Lepas ada beruk kacau. Habis mak campak semua. Balik bang. Ni tak apa, ni ngeletos sikit tak apa. Apa tak ada herannya ni. Allahu Akbar. Okey. Apa? Inilah perjalanan yang paling mahal yang abah rasakan. Membayar, tambang kapal terbang, naik bot, Mak ambil gambar tu. naik bukit Mat Cincang. Ambil gambar tu. Mana usaha? Oh, ada usaha tu. Tadi kau naik tadi ada. Oh. Oh, ada zoo kecil. Membela rusa. Tengok stesen dia mana? Mana stesen dia? Tengok rusa. Membela rusa dia Stesen sana tu. Kita dah sampai stesen dah sampai dah masa nak balik. Tinggal sikit, bagi terang, bagi terang. Sikit lagi menggatal. Tengok ke atas, atas. Tengok ke atas. Menongging lah. Tengok cahaya dia. Tak reti je. Tak apalah, bagi abah balik lah. Okey. Abang, rusa pepe abang. Okey. Oh, ni dah. Dah. Dah sampai dah. Mana? Okey. Dah.